Assalamualaikum, selamat datang ke channel Joy Auto Hub. So hari ni kita nak share dengan korang satu model daripada BMW. Yang ini adalah model BMW 118i M Sport. Alright, so kereta ni diimport daripada Jepun tahun 2021. Dan ini adalah versi hatchback. Okay, kita pusing, kita tengok dulu kereta ni. Memang nice. Alright, dia punya design memang sporty. Okey, boleh tengok di bahagian diffuser dia. Memang cantik, tak perlu nak tambah body kit ke apa. Kalau ada duit nak tambah body kit pun boleh. Alright. Yang ini dia punya emblem 118i. Design lampu dia saya memang suka. Okey, untuk model ni selalunya dia ada datang dengan power boot dan ada yang datang tak ada power boot. Okey. Jadi kita tengok sama ada dia ada power boot atau tak. Okey, so model ni datang dengan power boot. Alright. Jadi macam yang korang tengok dekat boot belakang ni tak adalah besar sangat. Tapi cukup lah kalau korang nak bawa barang yang tak berapa besar, bag ke, groceries ke, ataupun benda-benda berkaitan. Okey, sebab kereta ni sebenarnya memang sangat-sangat sesuai untuk digunakan sebagai daily car. Okey, kita tutup dulu. Memang nice guys. Alright, so kita tengok dia punya sport rim lah. So sport rim dia bersaiz 18 inci dan korang boleh tengok dia punya spek tayar dia. Okey, spek tayar dia adalah 225 40 18. Okey, 225 40 18. Jadi kalau korang bercadang nak pakai sport rim macam ni, pastikan korang kena ikut dia punya spek tayar macam ni kalau korang ambil saiz besar sikit, mungkin pemanduan korang tak akan jadi smooth lah. Okey, dan boleh tengok dia punya door handle dia. Okey, kat sini dia tak ada tunjukkan keyless entry, tapi sebenarnya keyless entry dia dekat bahagian dalam tau. Jadi keempat-empat pintu ni ada function keyless entry. Okey. Tengok masuk dalam driver seat. Okey. Saya memang suka konvensional door handle macam ni sebab yang baru, kalau kereta-kereta baru macam kereta-kereta daripada China, dia punya ni dia akan flat. Jadi bagi saya tak selesa. Okey, kita buka, kita masuk. Alright, ini dekat bahagian dalam dia. Korang boleh tengok So ini dia punya steering. Okey, ada logo M Sport dekat sini. Alright, dan korang boleh tengok dia punya meter cluster ni fully digital sini fully digital. Okay, samalah juga dekat bahagian infotainment dia. So fully digital ni adalah touchable touchscreen. Okay, yang korang kena tahu bila korang nak start engine, push start button ada dekat tengah-tengah ni. So center console dia semua ada kat sini. Nak start engine semua kat sini. Kalau untuk kereta Jepun, kereta Mercedes ke, push start button sama ada dekat sini ataupun dekat belah itu. Alright, mantap. Okay, dan korang boleh tengok dia punya seat. So inilah seat untuk bukan Mercedes BMW 118i. Okay, pendapat saya memang suka dia punya design ni. Okay, saya lagi dia punya fabric ni, dia ada design texture macam ni tau. Memang nampak cantik, memang nampak sporty, memang nampak premium lah. Okey. Lepas tu boleh tengok dekat bawah ni, untuk bahagian driver seat dia ada sediakan function seperti untuk set kedudukan kursi korang ataupun power seat memory seat. Okey. Untuk driver seat. Manakala untuk passenger seat tu dia tak bagi. Dia manual je. Alright. Dan korang boleh tengok dekat bahagian door trim dia. Ini untuk door trim bahagian driver seat. Jadi kalau untuk buka atau kunci pintu, semua function kat sini. Ada ambient light. So dia punya design ambient light ni memang cantik. Kalau nak dibandingkan dengan Mercedes, Mercedes mungkin dia ada dia punya style dia sendiri. Tapi saya memang suka style BMW. Okay? Dia ada texture, dia ada design. So tak bosan bila kita nak tengok selalu. Alright, dan korang boleh tengok dia punya dashboard. So dashboard dia bukan plastik Yang ini dibalut yang ini PU leather. Okey, PU leather.
Dan boleh tengok dekat bahagian atas, okey, bahagian atas ni dia warna hitam. Okey, saya memang suka lah. Dia nampak lagi orang kata premium lah, sebab warna hitam ni lebih kepada warna premium. Okey. Tu seat belakang. Korang boleh nampak kat bawah tu, kita tunjuk bawah tu dulu, iaitu kita ada Type C punya charging port. Okey. Dia Type C punya charging port. Dia tak berapa laju, tapi sekurang-kurangnya ada. Dan korang boleh tengok dekat seat belakang. Okey, tak adalah besar sangat, tapi cukup lah. Cukup untuk gunaan. Untuk gunaan orang Malaysia. Sebab orang Malaysia ni selalunya badannya tak adalah besar sangat. Dia memang ikut body size orang Asia. Alright. Kita tengok dekat passenger seat. Okey, lupa bagi tahu. Korang nampak lah ni. So ni dia LED projector dekat sini. Okey, LED projector dekat sini. Dan kira macam introduction lah, kalau korang nak buka pintu ke apa, ada LED projection situ. Okey, kita tengok dekat passenger seat. Macam yang saya cakap lah, untuk passenger seat dia tak ada memory seat ataupun power seat. Semua manual. Okay, semua manual. Bagi saya lagi prefer manual, sebab kalau yang pakai power seat, memory seat dia walaupun best, tapi bila nak cepat tu dia akan jadi lambat. Macam tu lah kurang. Yang itu nanti saya explain lah. Kita tunjuk dulu. Alright guys, ni ada logo M Sport kat sini dan macam-macam lagi. Alright, so ini dia sedikit sebanyak info mengenai BMW 118i M Sport. Alright, so harga market dia tak silap saya dalam 140 lebih sehingga 170, bergantung pada tahun dibuat, mileage dan grade. Dan kereta ni kita nak jual dengan harga 145,000. Kereta ni grade 4.5. okey, memang cun lah. Dan mileage dia baru 26,000 saja. Okey. Jadi kalau korang sekiranya berminat, korang boleh datang dan korang boleh view kereta ni. Kalau korang nak lock pun boleh, tak ada masalah. Kita hanya ambil booking sebanyak RM500 untuk korang lock kereta ni. Dan kita beri jaminan waranti sehingga 6 tahun. Okey, di mana korang akan dapat benefit seperti unlimited mileage, unlimited claim, open concept workshop, limit claim sehingga RM50,000. Okey, itu kita punya servis lah. Jadi kalau korang berminat kereta ni, macam biasa, korang boleh contact dekat nombor yang tertera, ataupun korang boleh datang terus dekat showroom kita. Alright, so ini dia sedikit banyak info mengenai BMW 118i M Sport. Kita ada banyak model kereta lagi yang ada dalam showroom, seperti Honda Civic Type R, lepas tu kita ada Lexus SUV, kita ada CLA 35 shooting brake dan macam-macam lagi. Korang cakap je, MPV, SUV, sport car, sedan, performance car, luxury car, superbike, semua ada. Okey. Jadi sampai di sini saja. Jangan lupa subscribe dan follow Joy Auto Hub. Alright, terima kasih banyak-banyak. Sekian. Assalamualaikum.